ambil gambar. Kalau kita tekan button ni dia ambil gambar. Oh. Tapi kena bayar lah kan. Sekarang ni kita orang dekat Dubai Airport. Shut up. Sekarang ni kita orang dekat Dubai Airport. Tengah transit sebelum ke Zurich. Okay, say something. No one. Siapa nak cakap? Dia cakap. Apa dia aku cakap? Nak beli untuk diri sendiri. Yang ni untuk rumah. Tak ada. Cantik kan? Fridge magnet. Ya. Afi. Kita orang dah sampai Zurich. Sekarang kita orang dekat Zurich Airport. This is my youngest brother. Best. Berbahasa Perancis dan seni bina bangunan dekat sana pun memang macam di Perancis lah, di France. So diorang akan berbahasa Perancis. Mana lagi tempat yang berdekatan dengan Itali, diorang akan berbahasa Itali. Dan Ini masjid dekat Zurich Kan, yang dekat Ray. Ni tempat wuduk je kat sini. So Yates dia. Siapa postcard dia ada banyak. Kak nanti post balik. Kami datang. Datang lagi je kat Dia sedap kan? Pernah try ke? Boleh beli tak tu? Video. Boleh. Boleh. Wow.
Okay, kita foto dulu kat sini. Lepas tu kita Aimi, sejuk ah? Sejuk. Yang diorang gambarkan pada keadaan waktu itulah. Maknanya bangunan ni mana daripada kurang ke-11 lah. So dia kekalkan seni bina dia. Okey, faham. Seni bina asal dia dikekalkan. Okey. Kalau macam kita kan, kalau kat Melaka kan, kita tak tahu macam mana Istana Sultan Melaka kan. Yang ada tu pun diorang agak-agak kan. Yang ni memang betul-betul. Betul punya. So diorang kekalkan. Nampak lama. Kalau ada siapa nak beli-beli kan. Ich habe diese Waffel gekauft. Kiranya yang kita orang beli ni dekat supermarket yang kat sana. Kita orang beli kat sana. Isi perut. Okey. Isi perut sebelum dinner malam ni. Murah je. Tapi jangan convert lah. Syarat dia jangan convert. Tapi kira murah lah sebab dia ada banyak. Ini tadi ada Ni 2 point berapa? Ada 12. iya ke 3 Tak tahu, tapi yang ni harga dia Ada 12 pieces. dapat 3 pack 2.95 Swiss. Sekarang sejuk gila. Yang ni pun Wear ini 3.60 Swiss. Yang ni. Yang penting sedap. Betul? Okey. Worth it. Kat gunung-gunung ganang diorang ni sangat unik. Itulah dibuat untuk betul menarik pelancong. Dan kabel car ni pula bukan hanya di Freezing here. Let me show you around this place. And we're going up there. Aeroplane. Yeah, there's cable car. We're going out there. Ya Allah. Bila laju tu. Okey, ambil gambar Nazim. Sabar bangunan ni. Belum lagi ni. Ya, video. Senyum, senyum. Sini senyum. Sampai bagi tahu lah. Ya, Masya Allah. Tengok sini boleh lah. Ni nak tinggi. Sana tinggi. Dia berhenti stesen tu satu tu. Oh, tinggi juga. Weh, lah. Tu atas tu. Atas. Tiba-tiba tengok kat gambar. Si cantiknya. Kakak pun gaya. Lihat belakang. Kalau nak main ski dia dah tanya pandai main ski ke tak atau main tu. Dia tidak tahu. Risiko sendiri lah. Risiko sendiri. Selalu yang main ski apa buat ski dia dah profesional dah. Sama ada dia orang datang sini ada kelas. 야 어떻게 타냐고 야 이렇게 아니야? 이렇게 아니야? 야 어떻게 타냐? 어떻게 타냐?
Allah. 형부터 타. 나 밀어줄게. 아, 나 진짜. 그래? 밀어줘. 야, 정민아, 너 나랑 승민이가 밀어줄게. 밀어주신다고요? 안 밀어준다. 하나. 기다려, 아직. 야, 너, 알았어. 찍어줄게. Okey tak? Pusing-pusing. Kena depan lagi ibu. 이거 lurus kaki ibu. Coba je budak tu. Tahan. Okey, tak apa. Ini cuba ya. Dah ke? Aku last ni dress. Okey. Weh, mana api dalam kamera? Kaki atas. Wow. Yeay. Nak lagi. Kakak cakap kat Nazmi, why not macam dua orang tunggu sini, masa turun tu, so orang boleh lari tak kita turun. Memang dia datang ke ibu dia. Okey, seronok. Okey. Kuatnya bau Maggi dia. Ich bin sehr hungrig. Dia ambil gambar. Ambil gambar? Ada kita tekan button ni dia ambil gambar. Oh. Tapi kena bayar lah kan? Wih. Hai. Okay, datang lagi sekali ni dengan anak-anak. Bawa anak-anak tapi yang dua orang tu tak mau naik. Seorang je naik. Diorang tak berani. Oh my god. Dia bergoyang, aku pun gayat. Diorang gayat. Understandable. Because like I'm gayat too right now. Sebab dia bergoyang. Dia cantik. Oops. Sorry. Tepi sikit bu. Macam ni. Yes. View memang cantik lah. Nice. Oh tu lah ujung dia eh. Oh. Okay. Wih, ibu gentle tak pegang pun. Aku yang kena berpaut pada yang satu. Wih, gayat bah. Masa aku cakap sabar. Okay, right now ibu nak naik benda ni.
This is crazy. This separuh je. Separuh je. Sebab nasi pun gayat. Ni guys, kena naik kerusi. Kena naik kerusi, turun. Lepas tu dia akan patah balik. Tapi kerusi dia macam ni weh. Takut. But yeah. Okay, gaya ke? Saya lah yang gaya. Oh, ya. Same here. Agak-agak pun dia naik korang dah. Tapi okay. Cantiknya. Subhanallah. Kakak awak rasa tak payah buat apa kat keras tu. Tak apa. Okey. Wah, kita nak. Sebenarnya agak laju Laju. Itulah cik Syazina kata 5 minit je. Kakak macam Kejap je ni, dia tu orang nak beli. Hai, Cik Zazin. Cik Syazina ni. Mana Afiq. Hai. Cik Syazina ni. Dia tahu dia. Mana hero kecil? Hero kecilku. Pandang. Okey. InsyaAllah lawan. Sukan. Cuaca cantik. Dah lah bagi dia duduk tepi sekali. Ya Allah, thanks ya Rabbi. Okay, agak sini. Weh, yang ni lagi gayat punya. Tadi tak gayat sangat. Nak naik lagi gaya. Betul. So kita nampak orang yang ski. Orang tengah ski tu pun. Macam nampak orang tengah ski tu turun. Alright. Ya Allah. Cik, acah-acah. Nampak yang kat atas ni betul-betul. Halus kan? Ibu record kan? Nanti kakak kena ni letak lagu. So ibu cakap. Ibu record Okay, lepas tu orang pun macam, weh berani dia kau. kan? Wah. Siap gempak gila diorang main. Diorang pun tahu. Diorang main ni pun ski. Ski board. Skateboard lain. Oh, tak ada orang. Oh, tak ada orang pun dia tak berjalan Dia ni. tak jalan. Oh. Dah rasa dia tak ada. Yelah dia nak kena pusing. Dia tak cakap. Ni kat tadi ni. Oh, berdua je. Wah, lagilah. Diorang tu memang suka tengok diorang. Wah. Say hi. Say hi.
kita orang nak makan. Tempat yang kita orang makan ni halal section, so we don't have to worry about the menu, everything. Dia tengah pandai nak tengah sejuk. Kamu cuba tarik bu. Tak tu pakai tali. Yeah. Okay, a bit hot but Tengok. Kita kat ni. okay je. Wah. Orang tisu dia kan? Napkin. Kita sejuk, minum hot chocolate memang rasa suam-suam terus. Ibu macam tengah buat rancangan TV guys. Lawa lah. Okay, look at the view. So this is what I ordered. Halal. I don't remember. This one is Spaghetti arrabbiata. Alfred pizza. Whoa. You have with her aglio olio. And this view. Okay, dig in. Hidung dia, dagu dia semua kena. Hazelnut dia ada kopi ke? Tak takut. Okay. Video. We are going down and we're going back. Terdengar tak dengar. Dia dengan abang. Ni kamera tu. Video. Okay. So kita pergi dekat dorang punya tugu Lion. Ya. Sempena Ni memperingati tempat ni nak memperingati pahlawan diorang yang terkorban. I don't really know history but Tak ada revolusi lah. yeah. So the lion is representing the pahlawan. Yeah. Tak boleh zoom ke? boleh? Penjara bukan ada jadi menara air. Menara air maksudnya bukan ada air dalam tu, maksudnya di atas air jadi menara air lah. Duduk atas tu adalah penjara. Naik je negeri. I need to tell you. Sorry. Itulah ni lah gambar lukisan. Ah. Oh. Kat tengok sana. Berhenti sini, berhenti tepi kiri. Kiri ke kanan? Okay, make up. That's me. Cantik gila. Sini. Lighting. Hello. Kita dekat Cap Bridge.